Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar-pelajar cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar bab sejarah, iaitu bab yang ketujuh. Dalam bab tujuh ni kita akan belajar berkaitan dengan kesejahteraan negara. Okey, sebenarnya hari ini cikgu akan fokuskan kepada topik-topik yang tak masuk lagi exam sebelum ni. Kita akan belajar berkaitan dengan dasar pendidikan kebangsaan, sukan sebagai alat perpaduan, dan rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Kita akan fokuskan 3 topik ni saja dalam bab 7. Okey, kita tengok yang topik yang pertama, iaitu 7.2, iaitu dasar pendidikan kebangsaan. Dalam sistem pendidikan kebangsaan ni, dasar apa yang telah digunakan untuk nak capai pendidikan yang moden sampai hari ini ni? Apa yang digunakan? Okey, dasar yang pertama yang kerajaan dah buat, iaitu dasar Laporan Rahman Talib 1960. Dasar yang pertama ialah Dasar Rahman Talib. Dasar yang kedua ialah Kajian Aminuddin Baki. Dasar yang ketiga, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet September 1974. Dan yang keempat ialah Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1996. Dan yang terakhir ialah Akta Pendidikan 1996. Kat sini kamu perlu ingat ada 5 dasar pendidikan kebangsaan. Yang pertama Rahman Talib, Kajian Aminuddin Baki, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Akta Pendidikan. Okey, kita tengok yang pertama, laporan yang digunakan pada waktu itu adalah Laporan Rahman Talib pada tahun 1960. Okey. Laporan Rahman Talib ni ialah satu dasar yang di mana mereka menyemak semula Penyata Razak 1956. Maksudnya kat sini, pada awalnya tertubuhnya Penyata Razak 1956. Kemudian mereka semak semula penyata tersebut, tertubuhlah Laporan Rahman Talib. Okey, dalam Laporan Rahman Talib ni, ia menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Maksudnya kat sini, bahasa Inggeris ke bahasa Arab ke tak digunakan, hanya bahasa Melayu saja digunakan sebagai bahasa pengantar. Maksudnya dalam surat menyurat apa semua, kita guna bahasa Melayu, kita tak guna bahasa lain dalam Laporan Rahman Talib ni. Kemudian, ia mengadakan kurikulum yang sama. Maksudnya di sini, sekolah Cina, sekolah India, sekolah Melayu, semua menggunakan kurikulum yang sama. Tak ada mengikut jenis sekolah, tak. Dalam Laporan Talib ni, dia suruh semua sekolah adakan kurikulum yang sama. Kemudian, ia memberi penekanan kepada mata pelajaran sejarah dan mewajibkan mata pelajaran tata rakyat. Ada 5 perkara penting kamu kena ingat. Yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, kurikulum yang sama, penekanan kepada subjek sejarah dan wajibkan mata pelajaran tata rakyat. Okey, kemudian yang kedua, Kajian Aminuddin Baki. Kajian Aminuddin Baki ni, mereka buat kenapa? Supaya mereka nak tambah baik Laporan Rahman Talib. Yang pertama Rahman Talib, kemudian mereka nak perbaik lagi, mereka adakan Kajian Aminuddin Baki. Dia memperkenalkan sistem persekolahan aneka jurusan. Maksudnya dekat sekolah tu bukan ada satu jurusan je, ada banyak-banyak jurusan. Kemudian ia memperkenalkan juga kursus kemahiran dan wujudkan sekolah kebangsaan yang menggabungkan semua kaum. Ada 3 perkara penting, iaitu sistem dia adakan banyak jurusan, maksudnya banyak kos. Dia adakan banyak kos dekat sistem persekolahan. Dia juga memperkenalkan sistem kemahiran dan sekolah kebangsaan kat situ juga gabungkan semua kaum. Contohnya kamu boleh tengok sekolah menengah sekarang, bukan ada pelajar Melayu saja kan? Ada pelajar Cina, ada pelajar India. Sehingga sekarang perkara tu berlaku. Okey, kemudian dasar pendidikan seterusnya ialah Laporan Jawatan Kuasa Kabinet. September 1974. Dalam Laporan Jawatan Kuasa Kabinet ni, apa yang mereka buat? Okey, bahasa Melayu ni dijadikan sebagai bahasa perpaduan dan mata pelajaran wajib dalam peperiksaan awam. Maksudnya, bahasa Melayu ni
digunakan oleh semua kaum. Semua kaum boleh guna dan perkara ni akan merapatkan lagi perpaduan. Sebab itulah dinamakan sebagai bahasa perpaduan. Dan mata pelajaran wajib dalam peperiksaan awam. Maksudnya di semua sekolah, tak kira lah SJKC ke SJKT ke, perlu ambil bahasa Melayu sebagai satu mata pelajaran. Kemudian dalam laporan jawatan kuasa kabinet juga dia memberi penegasan terhadap mata pelajaran kerohanian seperti pendidikan Islam dan pendidikan moral. Maksudnya di sini, orang Melayu wajib mengambil subjek pendidikan Islam dan orang bukan Islam perlu mengambil pendidikan moral. Okey, seterusnya, ia juga memberi penekanan terhadap co-curriculum yang melibatkan semua kaum. Maksudnya, sukan-sukan ke apa, semua kaum wajib melibatkan. Kiranya dia tak ada diskriminasi terhadap satu kaum saja untuk nak main sukan. Contohnya, bola sepak hanya untuk orang Melayu je. Tak, bukan macam tu. Dia bagi penekanan bahawa semua sukan orang Melayu ke orang Cina, orang India boleh main. Kemudian, dasar yang keempat iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1996. Ia memperkenalkan hala tuju dan matlamat pendidikan ke arah perpaduan. Maksudnya segala dasar yang dibuat dalam dasar pendidikan ni adalah nak capai perpaduan. Kemudian ia memberikan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu. Maksudnya semua orang dekat sekolah tu dapat pendidikan yang sama rata. Dan untuk membentuk murid yang seimbang dari segi Jerry. Jerry tu apa? J ialah jasmani, E adalah emosi, R ialah rohani dan I adalah intelek. Maksudnya semua sekolah adalah bermatlamat untuk nak wujudkan murid yang seimbang daripada jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kemudian, Akta Pendidikan 1996. Ini yang terakhir dasar pendidikan ni. Dasar pendidikan, Akta Pendidikan 1996. Okey, apa yang dibuat dalam dasar ni? Mereka telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara. Maksudnya di sini di sekolah, bahasa Melayu ni dijadikan bahasa pengantar dalam bahasa harian. Mengajar pun dalam bahasa Melayu, kamu berkomunikasi pun dalam bahasa Melayu. Itulah maksud bahasa pengantar utama. Kemudian, menjadikan bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib diajar di sekolah dan institusi awam dan swasta. Maksudnya dekat semua institusi pendidikan, sekolah, universiti apa semua, perlu jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa mata pelajaran yang wajib. Kemudian, institusi swasta dikehendaki mengadakan pengajaran bahasa kebangsaan, pengajian Malaysia dan pendidikan Islam atau moral. Bukan sekolah kerajaan je, sekolah swasta pun diberikan kewajipan untuk ada subjek-subjek bahasa Melayu, pendidikan Islam, pendidikan moral. Faham? Kat sini kamu kena ingatlah ada lima dasar. Dalam dasar-dasar tu ada dia punya isi-isi tersendiri. Okey. Yang ni kamu kena beri fokus sebab dia tak masuk lagi dalam SPM. Contoh soalan yang boleh ditanya berkaitan dengan dasar pendidikan kebangsaan ni. Mana dasar pendidikan kebangsaan ni? Antara soalan yang boleh ditanya. Okey, cikgu bagi soalan contoh. Okey. Jelaskan matlamat dasar pendidikan kebangsaan. Ini adalah antara contoh-contoh soalan 4 markah. Okey. Ini adalah soalan, dia bukan soalan kebab. Soalan ni kamu kena kuasai fakta dia. Okey, contoh soalan kebab pula. Okey, ini adalah soalan fakta, soalan kebab pula. Bagaimanakah dasar pendidikan negara, dasar pendidikan kebangsaan dapat merealisasikan
Matlamat perpaduan kaum dan integrasi nasional. Ini adalah contoh soalan kebat. Okey. Okey, dah settle dah dasar pendidikan kebangsaan. Kita tengok pula subtopik seterusnya yang diberikan penekanan untuk kamu nanti. Okey, bab 7.5 iaitu sukan sebagai alat perpaduan. Okey. Bagaimana sukan ni dijadikan sebagai alat perpaduan? Okey, macam mana?